Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masa Sikap. Itu satu hari satu khabar-khabar. Hari ni saya peluang. Iaitu apabila saya peluang, kalau rasa ada maklumat baru di segi berita tempat kita, negara kita, keluar negara ke, insya-Allah saya nak sapa. Saya nak khabar lah di segi mana-mana. Kalau rasa ada peluang, patut ada maklumat baru-baru. InsyaAllah hari ni tepat 14 iaitu ada berlaku hari ni kalau rasa demo duk main social media. Banyak kita tahulah berlaku kosak ning tu iaitu orang panggil bom buka gempa bumi. Bom buka cok pula we adik kakak ju mana tu iaitu ju Tambun Klong Khema. Ampere Klong จังหวัด กระบี่ tu Krabi. Krabi wek dak kok kesak ni buku 27 lebih kurang. Buku 27 lebih kurang kesak ni bombing kocok ju wilayah Krabi. Tu wilayah Krabi. Khanaat 3.5 ลึก 2 kilometer. Di segi gapo panggil alat hok dia wicai hok dia gaji kesak ni tu tubek tu. Tu orang panggil alat-alat dia. Peksak alat-alat dia untuk apa? Untuk nak buat, untuk nak peksak kata. Bombing gerak gempa bombing kesak ni tu tara mana khanaat hok dia duk panggil kesak ni tu 3.5 ลึก 2 kilometer. 2 komo. Nak ya tahu bombing gerak weh. Tak biasa gerak, tak biasa gempa bombing dalam negara Thai kita masa sekarang berlaku weh ada kok. Nak ya tahu masa sekarang kita kena banyaklah di segi wak molek wak baik. Sebab masa sekarang kita tahu kok tempat kita masa sekarang tak ada apa-apa lagi. Tetapi boleh jadi lah. Mari tempat kita boleh jadi bombing kocok, bombing gerak gempa bombing. Nak ya tahu masa sekarang tu dunia tu ubah belaka. Hak tak biasa berlaku, hak tak biasa jadi masa sekarang tu jadi belaka. Berlaku. Harap kita pakai itulah. Pakat duduk dengan kena cara kita pakat cek lah kita tu apabila kita pejam mata hari ni tu jumpa dengan berapa. Kalau rasa kita yakin di segi kita buat amal ibadat di segi kita kat ni tu kalau rasa kita pejam mata tu jumpa benda orang lain tak ada apa-apa. Kita ingat semua kita ikrar kita apabila kita pejam mata hari ni jumpa berapa. Kita terawih ikrar kita sendiri masa sekarang nak ya tahu gempa bombing tu di segi Krabi. Hari ni buka 27 lebih kurang. Tu sebab itulah masa sekarang kita pakai itulah. Dari segi kita kena tengoklah keluar negara dari segi falah kita kat ni tu, dia tu lebih pada gempa bombing. Lebih pada pendin wai, lebih pada gerak bombing lagi. Dia tu duk berjumpa semua. Dia kat ni tu. Tempat kita ni jumpa thara ni tamadamai. Tempat kita duk seni duk apa tu jumpa thara ni tamadamai. Memanglah tempat kita 3 wilayah duk berlaku semua tetapi tak sama dengan tempat demo lah. Tempat demo tu kuat, tempat demo tu teruk tetapi tempat kita tu tak ada lah mana. Kalau rasa banding dengan keluar negara jufalah kita masa sekarang. Tu dia nak ya masalah lah ni. Sebelum kita nak pergi tengok berita keluar negara, kita mai tengok berita tempat kita dulu. Maaf. Kita mai tengok berita tempat kita dulu masa sekarang iaitu tempat kita pun timur berlaku pelik-pelik. Hak tak biasa berlaku, hak tak biasa jadi masa sekarang ni berlaku jadi berlaku weh dia ko. Nak ya tempat kita pun adalah benda hak pelik-pelik, hak tak biasa tengok, hak tak biasa itu masa sekarang tu boleh tengok berlaku. Masa sekarang tu boleh tengok berlaku. Iaitu masa hak lo ni kalau rasa kita tengok tu kuat lah. Dari segi apa panggil ada seorang post nak kata banyak ada nak kata ada apa satu pelik-pelik hak tak biasa tengok lah masa sekarang boleh tengok iaitu orang panggil sayasa. Mai sehe we dia kok. Mai sehe masa sekarang ni kalau rasa kita tengok tu masa dulu tu tak ada. Kalau masa dulu benar kita tak ada beranak lagi tu ada lah gambar dulu tu ada. Mengaruh ilmu sihir ni ada. Patu hingga siapa masa sekarang timur pula weh dia kok. Timur pula ilmu sihir masa sekarang kalau rasa kita tengok dalam pemberita, kita tengok dalam social media, hak demo dok post tu adalah
Oh, ilmu sihir tu Allahu Akbar. Pelik-pelik sungguh we dah kak. Saya nak boh lah bawah komen tu nak we kita tengok tu whatsapp pun nak boh lah. Tapi nanti tengok boleh jadi tak boh sebab apa? Sebab whatsapp teruk lah satu servis sebar lah tapi nak ya kita jaga masa sekarang nak kita banyak ke jagalah diri kita masa lolo ni nak ya demo lo ni tak kira dosa pahala. Untuk nak buat video selamat ke saat ni, nak buat video tu kanak tah dia ke saat ni tu, naik tah pala demo ko buat benda pelik-pelik tak kira dosa pahala masa sekarang, demo boleh buat belaka. Sebab tu orang kita masa sekarang ni lemah di segi mengaji, di segi tahu ilmu, di segi nak buat apa-apa lemah. Memanglah orang mengajar banyak. Orang mengajar baba kok nu ustaz kok ni banyak mengajar, tetapi orang kita tak ambil buat bedoli. Sebab tu dok main ilmu sihir, ilmu siasat, ilmu persu, ilmu ngaruk di sini tu. Nak ya tak kuat masa sekarang. Hok jumpa hok satu tempat hok saya nak sapa ni dia jumpa satu tu ketah. Antara kita tengok tu. Tengok. Tu. Kita tengok bercerak. Tu. Ilmu sihir. Ya gali depan rumah dia tu adalah satu ada tu ketah iaitu pita deng. Dia buat pita deng mata merah. Ni ada mata merah. Mata merah 3 ekor. Ada tu ketah ke sana ni ibu-ibu tu 3 ekor mata merah satu. Lepas tu duanya yang kedua tak pu iaitu paku. Paku duk sekali. Lepas tu yang 3 bat prak. Bat prak gopo tak tahu bat prak ni. Yang keempat kadut kon. Kadut. You buat kadut dan orang berkokai kadut. Kadut kon. Ya tu tule orang kat sana tu. Tule orang meninggal dunia lah orang mati. Lepas tu yang 5 kitau. Iaitu kita tahu belakang kitau habuk-habuk tu. Lepas tu yang ke-6 tu orang panggil saisin. Orang panggil tali hok ikat kat sana tu. Mat rwamkan. Ikat dalam payan. Lepas tu yang ke-7 payan. Ya tu keburuk ke orang kita masa sekarang. Ni nak tengok sekaligus. Ni. Dak jadi viral masa sekarang ni. Tu Allahu Akbar ada hok tak biasa berlaku, hok tak biasa timur masa sekarang timur berlaku. Gido demo jumpa mana? Iaitu jumpa depan rumah. Gali. Demo jumpa depan rumah, gali duduk depan rumah demo tu. Nak mengenak pia, nak karu pia, nak sihir pia, buat gi kamu depan rumah demo tu. Masya-Allah, nauzubillah wa iyyazubillah. Minta ujahlah benda gini. Kita orang mengaji, kita orang tahu, kita orang maju, kita orang masa sekarang boleh tahu ilmu hak benar. Kita mengaji, kita pun masa sekarang minta ujahlah benda gini. Minta ujah benar. Nak ya ta ilmu buruk, ilmu sihir, ilmu gini nak ya ta kau tamuh masa sekarang. Allahu Akbar. Kita minta ujahlah ilmu gini. Ilmu biasa buruk biasa ni kita minta ujah. Nak ya ta masa loloning tu jadi klik support dia. Masa dulu tu dak lah zaman kita tak ada beranak ke masa dulu. Orang-orang tua tok cece tu dak oyak zaman dulu lagu tu lagu ni. Masa sekarang kita boleh tengok sendiri. Sebab masa sekarang ni nak klik support dulu dah ada akak. Nak ya tahu masa sekarang hak tak biasa berlaku. Masa sekarang berlaku. Tu nak ya sebab itulah kita kena jaga di segi masyarakat kita banyak masa sekarang. Anak kita selebih mulai mengaji lah. Agama mengaji lah. Banyak masa sekarang sebab kita takut kalau masa orang tak mengaji, orang tak pelajar, orang tak di segi agama ni takut dia gi sebelah lek ni, sebelah lek saya sebelah lek ilmu cuma, ilmu buruk, ilmu tak molek ni. Kita takut gitulah kita pakat jaga masa sekarang ni jadi teruk benar. Masyarakat kita teruk benar masa sekarang. Kalau masa kita tengok ni masa apa kena mengucap panjang. No ya tu innalillah, no ya tu wa iyyazubillah minta wijah. Kita minta wijah lah di segini. No ya tu kuat benar masa sekarang. Allahu Akbar. Lepas tu soal lagi nya pelik-pelik iaitu panggil pelik-pelik lah iaitu Aberodi pesapa dah kepada pak kita tu iaitu orang panggil tekek.
beli tiket untuk apa? Untuk nak pergi syurga. Masya Allah. Saya tak masa sekarang boleh timur belakang lah, pelik-pelik ada belakang. Tiket nak pergi syurga. Pi ada duit banyak. Tara ni boleh pergi sore. Kalau asal nak pergi sama dengan keluarga, kena tambah tiket selagi, iaitu kena tambah duit lagi beli tiket untuk nak pergi syurga. Allahu Akbar. Ada lagi adik kakak lagu ni. Aduh, nak ya tak kalau asal pio caya pio ngikut turut ni siap wallah lah tak tahu dah deh. Bahasa mana tak tahu hak ni bukan tempat kita hak ni daripada pada negara Indo. Allahu Akbar. Adalah pelik-pelik hak tak biasa berlaku tetapi masa sekarang tu berlaku. Oh, nah ya kita pakai jagalah masa sekarang masa kita kok mana tu kita pakai jaga banyak di segi ni masa lala ni. Nak ya kau kuat kau pelik ada belaka. Masa lala ni ada belaka. Ada belaka dek kakak. Hak tak biasa berlaku, hak tak biasa jadi tu jadi belaka lah masa lala ni tu. Nah, sebab itulah kita pakai jagalah di segi ni. Tu dia. Lepas tu saya pun rekah sikit tempat teh kita masa sekarang. Antara tu lah tempat teh kita masa sekarang tu. Di segi berita kerajaan pun saya duk tengok-tengok tu masa sekarang tu tak ada tubik maklumat baru lagi. Di segi duit digital ke, di segi berpacaran ke masa sekarang tu tak ada tubik, tak ada apa lagi. Tak ada lagi biar aku. Tak ada lagi. Lepas tu saya pun nak pergi sapa kepada keluar negara masa sekarang. Kalau masa kita duk tengok tu Yaman dengan Mekah ke saat ni tu. Duk serai lagi mari. Jufalah kita tu tak ada kena kecap banyak dah. Pak Nate Yahudi tu dia ngenak dia karuk supaya sokmo dia duk karu supaya sokmo tu dah. Nak kata hak baru sekali, hak pengelah sekali iaitu Mospita. Mospita pula dah we ada akak. Hak baru sekali di segi dalam negara falah kita. Kalau masa kita tengok hak baru sekali tepat 14 hari ni. Dia ringan tu tepat 14 hari ni kalau masa kita tengok tu dia kita hak bung deh. Kita hak pergi mengenak di hospital kau saat ni rong payabang al-Mumadani. Hak duk dalam falah kita masa sekarang. Hak ada orang panggil hak duk guna iaitu hospital lah. Banyak hospital tu tutup hancur bisnya dah. Tetapi hospital ni jadi duk boleh pubak, duk boleh guna lagi masa sekarang tu. Ada bunyi kata satu pemberita tu kata ada hospital ni sorah. Tetapi tak tahulah wallahualam di segi pemberita hak saya ambil ni hak duk sebar ni dia kata ada hospital soning. Hak duk guna jadi ada belaka lagi. Tetapi Pak Yahudi kat saat ni tu mari serai, mari mengenak kat saat ni tu buat wi hospital kat saat ni tu. Orang panggil punah. Hospital kat saat ni punah lah apabila mari mengenak, mari conti, mari lagu tu lah deh. Kalau bahasa mari serai tempat hospital kat saat ni tu buat wi hospital kat saat ni tu punah rusak. Allahu Akbar. Nak ya ta hospital hak ada so dalam negara kat saat ni tu. Hak duk boleh guna tu habisnya dah. Habisnya dah masa sekarang. Nak ya wifi kita tu dah tahu dengan masa nak ya ta masa sekarang tu nyanyi. Wallah. Lepas tu ada dalam negara Indo ke dalam negara Malaysia kau nak ya masa sekarang tu kalau wasa anak yatim patu orang hak susah payah dalam negara falah kalau wasa tak tahu nak gimana ada tempat pindah iaitu Indo terima masa sekarang. Alhamdulillah Indo terima. Nak ya nyanyo sungguh. Nak ya nyanyolah. Nyanyo sungguh di segi falah kita kalau wasa kita tengok nyanyo. Nyanyo sungguh. Patu di segi falah kat saat ni duk kena zoling, duk kena hospital hak baru kena buat kepada Yahudi kat saat ni. Yahudi kita serai kat saat ni tu rusak. Rusak cara mana tu saya pun tak ada gambar. Ia sekadar tulis khokwam gitu. Ia tulis khokwam gitu ya. Tak ada gambar apa saya pun nak suluh tak boleh. Kalau bahasa ada gambar saya tak boleh sapa di segi gambar sebab apabila saya sapa di segi gambar tu masalah page saya. Sebab masa sekarang dia jadi cahaya kuning lagi. Ya sekadar buka sekadar tu. Ada setengah daripada setengah dia tanya kata saya tak ada sapa kau. Saya ada sapa tetapi demo tak ada sapa. Demo nak masuk tengok tak boleh. Dia tak ada buka peluang. Tu takut ke apa?
tahulah takut dia blog kok tu kok ni kok lah sebab itulah saya tak sebar di segi gambar-gambar. Nak ya masa sekarang. Atau hak baru pula di segi orang panggil Yaman. Yaman dengan Mekah. Iaitu Mekah kau saat ni tu gi serai ya ta Sahara dia gi serai ju Yaman kau saat ni tu dekat-dekat dengan padai kapal. Dekat dengan padai kapal. Senam bin sana itulah Yaman tu. Di segi Mekah. Lepas tu soal lagi hendak tu buat berita iaitu Yaman dengan Mekah ke saat ni tu, Mekah pun gi gi serai ju Yaman tu gi serai Mekah juga. Masa sekarang tu nak yata dua ni dok itulah deh. Dok serai dok gomo gi mari. Lepas tu baru sekali hot tu buat pun berita tu adalah di segi orang panggil gelegak. Gelegak kuat lah orang panggil Yaman tu orang panggil gi serai satu orang panggil dua tempat telum tantap tu orang panggil dua tempat dalam negara Yahudi lah. Negara Yahudi duduk masa sekarang. Sungguh negara falah kita Yahudi duduk tu. Tu gi serai tempat tu kat saat ni tu dua tantap. Dua tantap kat saat ni tu what before orang panggil for Yahudi kat saat ni tu jadi orang panggil kocah habisnya for dia kat saat ni. For dia takut dia kok. Apabila demo serai tempat dia kat saat ni tu kocah habisnya ju ya for Yahudi duduk kat saat ni tu dua tantap kat saat ni tu dua tempat. Hak Yaman gi serai kat saat ni tu. Jadi kocah habisnya kat saat ni tu. Lepas tu dalam tempat for dia pula kat saat ni tu orang panggil beradu di segi kapal terbang nak naik gi mari tu beradu setah. Beradu setah. Sekadar tu lah for dia. Tak sama dengan for falah kita. Nah ya ta for dia, for Yahudi kat saat ni tu kena beradu kapal terbang setah. Kena beradu tak boleh nak seperti biasa sebab Yaman gi serai kat saat ni tu. Pemberita daripada The Truth masa sekarang tu baik. Lepas tu dia kata tantap kat saat ni tu rusak juga. Rusak sangat banyak lah. Lepas tu sama sekali pula Yaman gi orang panggil soy. Iaitu gi orang panggil mudah-mudah berdeh. Iaitu orang panggil drone rai kongkap kat ni tu. Kapal orang bawa dengan remote. Kecam mudah-mudah drone hopo dia tu besar. Drone ni lah hodo orang panggil hodo tahap bung hodo wak wi demo kat saat ni tu hancur bisnya negara demo tu droning lah. Drone ni tu orang panggil nama dia tu MQ Kau. Tu nama dia kat saat ni tu. Nak tahu hok maju daripada mereka, hok ni hok majulah. Lepas tu dua buah drone hari ni. Dua buah drone hari ni kena Yaman berdegi luruh. Berdegi luruh. Dua kosak ning tu MQ Kau kosak ni tu orang panggil duk bila semua yang mila belah. Yang 18 telah lepas ni yang mila belah. Mila belah ter. Mila belah buah dah. Hok mereka jatuh ke saat ni tu. Tu orang panggil drone hok maju hok dia ke saat ni tu kena serai dengan Yaman jatuh guling-guling. Tu alhamdulillah kalau rasa mengikut turut pemberita ni sungguh kita rasa mujur hok dia ke saat ni tu. Wak orang tak khabar ingat. Giduk serai giduk mengenak giduk karuk orang tak khabar apabila hok dia kena ratik tu kita rasa apa hingga sikit. Nak wifat dia khabar tetapi memanglah kita tahu perangai Yahudi dia lagu tu lah. Dia perangai dia mengarut nak mengenai Islam, nak buat lagu mana pun tak apa. Nak wifat dia tu duduk depan. Nak wifat dia tu duduk atas demo semua ke saat ni tu duduk bawah kaki dia kena jijak kena apa gitulah. Kalau masa kita tengok mudah-mudah di segi Yahudi perangai dia tak berubah. Lagu mana lagu tu. Mengikut ayat Quran ayat lah. Lagu mana lagu tu bahau mengarut duduk dia belakang. Tu di segi berita keluar negara sikit banyak rekah-rekah kepada maklumat sikit banyak daripada banyaklah banyak tempat saya ambil gitu untuk nak rekah-rekah nak buat kita tu tahu sama atau sekadar ni lah. Kalau bahasa silap salah kok mana tu saya minta maaf lah kalau bahasa silap salah tu.
Sebab saya pun ambil dalam ni. Kalau dalam ni oyak benar kok mana tu, saya pun sapa benar. Kalau asal dalam ni oyak tak ada benar, saya pun sapa tak ada benar. Tu sebab tu lah masa sekarang hak saya dak ambil hak sokmo. Masa dulu tu saya dak ambil hak tu sokmo, hak tu daripada Bang Umat tu cerak lah komun tu. Dari segi maklumat tu jadi cerak. Masa sekarang hak dia kena tutup. Hak dia kena tutup.